السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسقرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا رب إبراهيم ويا رب سليمان ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أما بعد. Saya muliakan Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa qaryah, tuan-tuan pegawai masjid, muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita rafa' syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ni kita dapat berhimpun, bertemu, berjumpa. Mudah-mudahan himpunan kita, pertemuan kita, perjumpaan kita, Allah kira sebagai salah satu daripada amal kebajikan kita. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih lagi membincangkan berkaitan dengan hadis yang ke-14 pada muka surat 37. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن في النساء لخمس آيات ما يسرني بها الدنيا وما فيها، وقد علمت أن العلماء إذا مروا بها يعرفونها، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya terdapat 5 ayat di dalam surah An-Nisa yang menggembirakan hatiku melebihi dunia dan segala isinya. Aku yakin ulama apabila membacakan surah ini mereka mengetahui tentang keistimewaan 5 ayat ini. Iaitu yang pertama pada ayat 31. Jika kamu menjauhkan dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, kami akan ampunkan kesalahan-kesalahan, yakni dosa-dosa kecil kamu, dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia, iaitu syurga.
Ayat 40, sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menganiayai seseorang sekalipun sebesar zarrah. Dan kalaulah amal yang sebesar zarrah itu amal kebajikan, nescaya akan menggandakannya dan akan memberi dari sisinya pahala yang amat besar. Ayat 40, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, yakni mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya, yakni menurut aturan syariatnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Ayat 64, dan kami tidak mengutuskan seorang Rasul pun melainkan supaya ia ditaati dengan izin Allah. Dan kalaulah mereka ketika menganiayai diri mereka sendiri datang kepadamu wahai Muhammad, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulullah juga memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Mengasihani. Ayat 110, dan sesiapa yang melakukan kejahatan atau menganiayai dirinya sendiri dengan melakukan maksiat, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, nescaya ia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Perbincangan kita yang lalu sehingga sampai kepada ayat 40. Ayat yang kedua iaitu ayat 40. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yazlimu misqala dzarratin wa in takun hasanatun yudha'ifuha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan sekali-kali menzalimi seseorang sekalipun sebesar zarrah, yakni debu. Dan kalaulah amal sebesar zarrah itu amal kebajikan, nescaya akan menggandakannya dan akan memberi daripada sisinya pahala yang amat besar. Pahala kebajikan yang kita buat semuanya akan dibalas oleh Allah. Sungguh pun pahala itu, amal itu kecil pada sisi kita. Tak semestinya amal yang kecil, pahala itu kecil. Kebajikan yang sedikit tak semestinya ganjaran juga sedikit. Kadang kebajikan yang dilakukan tetapi balasan daripada kebajikan itu besar. Sebagai contoh, Nabi SAW sebut, kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, habibatani lirrahman, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Dua kalimat yang ringan di lidah, sangat disukai oleh Allah Ar-Rahman, sangat berat di atas timbangan. Apa dia? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Kalimat yang mudah untuk kita ucapkan. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, subhanallah tamla'ul mizan. Kalimah subhanallah, subhanallah, dua kalimat. Subhanallah itu tamla'ul mizan, dapat memenuhi timbangan. Timbangan yang dikatakan mizan ini tuan-tuan besar-besar. Disebut di dalam hadis Nabi SAW, kalaulah ditimbang di atas mizan seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, setiap benda yang ada di langit, setiap benda yang ada di bumi diletakkan di atas mizan, la wasi'at, nescaya masih luas lagi timbangan tu. Tetapi dengan kalimat subhanallah, Nabi kata tamla'ul mizan, dapat memenuhkan timbangan. Jangan kita anggap kata amal yang sedikit tadi ini akan diabaikan oleh Allah, tidak akan dipandang oleh Allah. Luqmanul Hakim di antara pesanan dia kepada anak dia, ya bunayya, innaha in taku misqala habbatin min qardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anak kesayanganku, kalau seandainya hang melakukan kebajikan sebesar biji sawi, lalu kebajikan itu hang sembunyikan di mana? Sakhra, di dalam batu.
Kebajikan yang sedikit itu kita lakukan dan kita sembunyi kebajikan itu di dalam batu. Batu itu diletakkan di dalam bumi ataupun letak di atas langit, yang tidak ada seorang pun manusia yang mengetahuinya. Kata Allah, ya'ti bihallah. Amal yang sedikit itu juga akan datang kepada Allah. Mana mungkin amal kita dapat kita sembunyikan daripada pengetahuan Allah? Tak ada. Semuanya akan didatangkan oleh Allah. Setiap daripada kebajikan kita, walaupun kebajikan kita itu kecil, kita akan dapat melihat hasilnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang melakukan kebajikan sebesar biji sawi, maka dia akan dapat melihat hasilnya. Begitu juga sebaliknya, siapa-siapa yang melakukan kejahatan sebesar biji sawi juga akan dapat melihat hasilnya, apa yang telah kita lakukan. Ada beberapa kisah yang amalan-amalan yang sedikit ini tuan-tuan, yang barangkali kita pandang mudah, yang barangkali kita abaikan, tetapi menatijahkan ganjaran, menatijahkan pahala, menatijahkan pandangan Allah kepada kita. Di antaranya amal yang pernah dilakukan oleh Sayyiduna Bilal bin Rabah. Sayyiduna Bilal bin Rabah yang menjadi muazzin Nabi, bermula daripada disyariatkan azan sehinggalah wafatnya Nabi SAW. Sayyiduna Bilal lah di antara orang yang akan azan. Di mana? Di masjid Nabi. Di sana ada dua muazzin. Di masa zaman Nabi ini tuan-tuan, di Madinah ada dua orang muazzin. Di Mekah ada seorang muazzin. Di Quba ada seorang muazzin. Makna muazzin Nabi ini ada 4 orang. Kalau di Madinah adanya Abdullah ibni Umi Makhtum dan juga Sayyiduna Bilal bin Rabah. Kalau di Mekah adanya Abi Mahzurah. Abi Mahzurah ni tuan-tuan, orang yang pertama mentarjikkan azan. Kita do azan, kita ada tarjik. Tarjik ni pada kalimah syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tarjik pada 2 kalimat. Orang pertama yang mentarjikkan azan adalah Abi Mahzurah. Siapa Abi Mahzurah ni? Abi Mahzurah ini adalah muazzin Nabi SAW ketika Nabi SAW berada di Mekah. Abi Mahzurah. Jadi bila kita azan, kita mentarjikkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ia termasuk dalam sunnah. Pasal apa? Takrir, penyaksian Nabi. Penyaksian Nabi. Tapi ada setengah Tok Bilal dia tarjik daripada awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada, tarjik ni pada 2 lafaz syahadatain sahaja. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayyiduna Bilal bin Rabah ini ada satu amalan yang Nabi SAW mendengar tapak kaki dia dalam syurga, tapak kasut dia dalam syurga. Nabi tanya Sayyiduna Bilal, apa amal yang dilakukan oleh dia? Sayyiduna Bilal bin Rabah menyatakan, aku tidak menyempurnakan wudu melainkan setelahnya aku salat 2 rakaat. Aku sempurna wudu setelah daripada wudu yang sempurna aku salat 2 rakaat. Itu amalan Sayyiduna Bilal. Makna daripada banyak-banyak amal Sayyiduna Bilal, Allah pandang kesempurnaan wudu dan salat sunat 2 rakaat setelah daripadanya. Pada zaman umat terdahulu, seorang laki-laki di kalangan Bani Israel, ketika mana ia didatangi oleh malaikat maut dengan tujuan malaikat maut ni tuan-tuan nak cabut nyawa dia. Nak cabut nyawa dia. Malaikat maut kata kat dia, hang tengok, kot-kot ada amalan hang. Kot-kot ada amalan yang hang buat yang dikatakan kebaikan. Laki ni dia fikir, dia kata pasan-pasan tak ada. Malaikat maut kata kat dia, fikir, kot ada. Dia pun fikir. Oh, dia kata ada satu. Malaikat maut kata apa dia? Ada orang yang datang membeli, bermuamalah dengan dia, berjual beli dengan dia, beli barang ke dia.
dan orang itu tidak mampu membayar, maka dibenarkan orang itu untuk berhutang dengannya. Bagi kawan tu berhutang. Cukup masa kawan tu tidak mampu untuk membayarnya, maka dia menghalalkan hutang tersebut. Maka Allah Ta'ala nilai ianya merupakan satu kebaikan. Maka kematiannya dimasukkan ia ke dalam syurga. Makna kita tak tahu amal kebajikan kita yang mana yang dipandang oleh Allah. Dan setiap daripada amal yang kita lakukan tidak akan disia-siakan oleh Allah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Daripada apa yang kita buat dan kesan-kesan daripada pekerjaan kita, semua diberi pahala. Wa in taku hasanatan yudha'ifuha. Dan setiap daripada kebajikan yang kita lakukan, ianya akan digandakan oleh Allah. Tak ada satu amal yang kita buat melainkan amal itu akan digandakan. Allah sebut dalam Al-Quran, man jaa bil hasanah. Siapa-siapa yang datang kepada Allah dengan membawa hasanah, kebaikan, falahu ashru amthaliha, maka baginya itu 10 kebajikan yang menyamainya. Kita datang kepada Allah dengan membawa satu kebajikan. Kebajikan itu, kata Allah, akan digandakan oleh Allah menjadi 10 kebajikan yang menyamainya. Wa man jaa bis sayyi'ah, siapa yang datang kepada Allah dengan membawa kejahatan, fala yujza illa mislaha, kata Allah, kami tidak akan memberi balasan kepadanya illa mislaha, melainkan dosa seumpamanya. Kalau dia bawa dosa ni 3 kepada Allah, maka dia akan dapat 3. Kalau dia bawa dosa kepada Allah 10 lah Tuhan bagi kat dia. Kalau dia bawa dosa kepada Allah 3, maka 3 lah dosa dia. Fala yujza illa mislah. Kami tidak beri balas melainkan sekadar kejahatan dia. Wa hum la yuzlamun. Mereka tidak akan dizalimi. Apa bukti manusia itu tidak akan dizalimi? Yang pertama, bukti dia, Allah berikan kepada kita buku catatan amal. Setiap daripada kita ada buku catatan amal yang ditulis oleh malaikat setiap masa, setiap hari, setiap tempat. Jadi kalau seandainya Tuhan kata hang masuk syurga, hang masuk neraka, hang masuk syurga, hang neraka, kita kata, apa bukti aku nak masuk neraka? Tuhan kata, tengok kitab, buku catatan amal. Sebab tu dalam buku catatan amal itu ada segala-galanya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak terdapat di dalamnya benda yang kecil, wala kabiratan, benda yang besar, illa ahsaha, melainkan semuanya tercatat. Satu bukti. Yang kedua, bahawa manusia tidak akan dizalimi di sisi Allah melalui neraca amal. Wa nada'ul mawazin bil qist li yaumil qiyamah. Kami akan meletakkan neraca keadilan itu seadil-adilnya di hari akhirat. Neraca amal, timbangan, mizan, seadil-adilnya di hari akhirat. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Kata Allah, siapa yang berat timbangan amalnya, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, maka dia akan hidup di tempat yang Allah redha, iaitu syurga. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, kalau ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, Allah humbankan dia masuk hawiyah. Tuan-tuan, atas keadilan Allah. Yang ketiga, atas keadilan Allah, manusia itu tidak akan dizalimi, manusia itu akan dihisab di sisi Allah. Kita akan dihisab. Sebab tu Sayyidina Abdullah bin Umar dia kata kepada kita, hasibu anfusakum qablu an tuhasabu wazinu a'malakum qablu an tuzanu. Hisablah diri kamu sebelum daripada kamu dihisab oleh Allah. Wazinu a'malakum, timbang-timbanglah amalan kamu sebelum daripada kamu ditimbang oleh Allah.
Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, ayat ini adalah ayat yang menggembirakan hatiku. Pasal setiap kebaikan yang aku buat akan diberi gandaan pahala oleh Allah. Kejahatan yang aku buat, kejahatan itu tidak akan digandakan oleh Allah. Kita bawa kepada Allah kebaikan 10. Kita bawa kejahatan 10 ketika kita bertemu dengan Allah. Kebaikan 10 ni Allah gandakan jadi 100. Kejahatan 10 tidak digandakan. Maka menjadikan kebajikan itu banyak bagi kita. Kata Abdullah bin Mas'ud, ayat ini menggembirakan aku. Ayat yang ketiga. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah tidak akan ampunkan dosa-dosa syirik, yakni menyengutukan Allah dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan dosa orang yang lain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendakinya, yakni menurut aturan syariatnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa besar. Orang yang beriman kepada Allah, yakin percaya kepada Allah, peluang masuk syurga tetap ada. Orang yang kufur kepada Allah, mereka tidak memiliki peluang untuk masuk ke dalam syurga. Contoh, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, diriwayatkan dia akan bertemu dengan ayah dia di hari akhirat. Nabi Ibrahim dia akan jumpa dengan ayah dia di akhirat. Bila dia berjumpa dengan ayah dia Azar di akhirat, dia kata ke ayah dia, ayah, dulu saya pesan kepada ayah, tetapi ayah mengabaikan, ayah menolak apa pesanan aku. Lalu jawab ayah Nabi Ibrahim, al-yawma la a'sika. Hari ini aku tak bantah dah. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mohon kepada Allah supaya ayah dia mendapat rahmat. Lalu dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Lalu kata Allah, inni haramtul jannatu 'alal kafirin. Aku haramkan syurga atas orang kafir. Tak boleh. Makna peluang orang kafir nak masuk syurga, orang yang musyrik nak masuk syurga tak boleh. Kita baca dalam Quran, orang kafir ni siapa dia? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang kafir ni adalah mereka ahlil kitab yang menolak ajaran nabi-nabi wal musyrikin, termasuklah orang-orang yang mensyirikkan Allah. Fi nari jahannam, tempat mereka dalam neraka jahannam. Ayah Nabi Ibrahim syirik kepada Allah. Allah kata kami haramkan syurga atas orang kafir. Kita baca dalam surah Al-Anfal, Allah sebut wa nada ashabun nari ashabul jannah. Berkatalah penghuni-penghuni neraka kepada penghuni syurga. Barangkali penghuni syurga itu dikenali. Penghuni neraka ni tuan-tuan, dia tengok kawan dia dalam syurga. Kawan hak duk minum sekali dengan dia. Kawan hak duk berkawan dengan dia. Barangkali satu kerja dengan dia, satu sekolah dengan dia, dia kenal kawan dia. Dia kata apa kat kawan dia? Dia kata kepada kawan dia, tolong beri sikit air kepada kami. Antafidu alaina minal ma'. Tolonglah suayak sikit kat kami. Au mimma razaqakumullah. Ataupun beri kepada kami rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kamu. Suar sikit, hampa makan apa tu, hampa suar sikit. Hampa minum apa pun, hampa suar sikit. Apa jawapan penghuni syurga? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah haramkan keduanya. Apa dia? Makan dan minum itu atas orang kafir. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh mengecapi nikmat seperti mana orang-orang penghuni syurga mengecapi nikmat syurga. Tak boleh, tak ada. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kalau dia ada iman, walaupun sebesar biji sawi, dia tetap akan mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia syirik kepada Allah, peluang nak dapat keampunan Allah tak ada.
Sebab syirik kepada Allah itu adalah kemuncak kepada kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Dalam satu hadis, Nabi SAW menyatakan, Innan nasa min ahli la ilaha illallah yadkhuluna an-nara bizunubihim. Manusia-manusia yang terdiri daripada ahli la ilaha illallah yadkhuluna an-nara bizunubihim. Mereka masuk ke dalam neraka dengan sebab dosa-dosa mereka. Orang Islam, orang yang mengucap tapi tak sembahyang, masuk dalam neraka saqar. Orang Islam mengucap tapi tak terbit zakat, duduk dalam neraka. Orang Islam mengucap tapi berzina, duduk dalam neraka. Yadkhuluna an-nara bizunubihim. Masuk neraka dengan sebab dosa-dosa mereka. Duduk dalam neraka ni berjumpa pula dengan siapa? Ahli Lat wal Uzza. Dia masuk neraka, dia berjumpa pula dengan orang-orang yang menyengutukan Allah. Orang-orang yang mensyirikkan Allah. Lalu orang-orang yang mensyirikkan Allah, yang mengenali mereka, mengata kepada mereka, kata kat mereka, Ma aghna ankum qawlukum la ilaha illallah wa antum ma'ana finnar. Apa manfaat ketika hidup atas dunia yang ikut la ilaha illallah, sedangkan yang duduk dalam neraka bersama kami? Yang duduk dalam neraka dengan kami, apa manfaat la ilaha illallah yang? Allah murka dengan perkataan orang kafir. Lalu Allah keluarkan orang-orang yang ada di dalam hatinya keimanan kepada Allah, walaupun sebesar biji sawi. Allah keluar seorang-seorang. Ada iman kepada Allah walaupun sebesar biji sawi. Allah akan keluarkan mereka daripada neraka, masuk ke dalam syurga. Sebelum nak masuk dalam syurga ni, Allah rendam mereka dalam Nahrul Haya, satu sungai. Perlah buang hangit-hangit ni, perlah. Lalu dimasukkan mereka ke dalam syurga. Tuan-tuan, kalau dia mati dalam keadaan ada iman kepada Allah walaupun sikit, dia tetap akan mendapat keampunan Allah. Tapi kalau dia mati dalam keadaan syirik kepada Allah, peluang dia nak mendapat keampunan Allah tak ada. Peluang dia untuk mendapat keampunan Allah tak ada bila dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menggembirakan hati Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sebab manusia sedaya upaya mungkin bila melakukan dosa kepada Allah, dia tetap akan mendapat keampunan di sisi Allah selagi mana dia tidak syirik kepada Allah. Dalam satu hadis qudsi kata Allah, Ya bani Adam, in ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, kalau hang datang kepada kami dengan membawa kejahatan sepenuh bumi, mati dalam keadaan dosa banyak, la ataitani la tusyriku bi syai'a. Ketika hang mai ke aku, kata Allah, hang mati, hang menghadap aku, la tusyriku bi syai'a, dengan keadaan hang tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu. Makna hang mati dalam keadaan hang mentauhidkan Allah. Hang mati dalam keadaan hang beriman kepada Allah. La ataituka biqurabiha maghfiratan. Nescaya aku akan datang kepada kamu dengan membawa keampunan sepenuh bumi. Makna syarat manusia mendapat keampunan Allah, syarat dia manusia itu tidak mensyirikkan Allah, tidak mempersekutukan Allah, maka dia akan mendapat keampunan sebanyak dosa yang dia bawa ketika dia bertemu dengan Allah. Syarat dia jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ni ayat ni menggembirakan hati siapa? Hati Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, wa qad alimtu anna al-ulama'a idza marru biha ya'rifunaha. Dan aku yakin para ulama apabila melalui ayat ini, makna membaca ayat-ayat ini, maka mereka akan mengetahui keistimewaan ayat ini.
Ayat yang keempat. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Dan kami tidak mengutuskan seorang rasul pun melainkan supaya ia ditaati dengan izin Allah. Dan kalaulah mereka ketika menganiayai diri mereka sendiri datang kepadamu wahai Muhammad, lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasulnya juga memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala tidak mendatangkan Rasul kepada kita melainkan untuk ditaati. Taat kepada Rasul menjadi sebab manusia masuk ke dalam syurga. Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Tiap-tiap umat aku boleh masuk ke dalam syurga, illa man aba, kecuali yang tak mau. Tiap-tiap umat, kullu, tiap-tiap umat aku boleh masuk syurga, illa man aba, kecuali yang tak mau masuk, yang enggan. Lalu sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang tak mau masuk syurga ni? Nabi kata, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepada aku, dia masuk syurga. Wa man asani, siapa yang derhaka kepada aku, faqad aba, maka dialah orang tak masuk syurga. Makna taat kepada Nabi, ya. Pasal apa taat kepada Nabi boleh masuk syurga? Man ata'ani faqad ata' Allah. Siapa yang taat ke aku, kata Nabi, faqad ata' Allah, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, orang yang taat kepada Allah tetapi tidak mentaati Rasul, maka ketaatan dia kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, orang yang mentaati Allah tetapi tidak mentaati Rasul, juga ketaatannya itu tidak akan diterima oleh Allah. Bagi pandangan Abdullah bin Abbas, ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul tidak pernah dipisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita bacalah ayat apa pun. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. May yuti'illaha war Rasul. Mesti akan ada bersamanya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ianya tidak dipisahkan. Maka kita wajib mentaati Rasul. Walaupun Nabi itu manusia, tetapi Nabi mempunyai kelebihan. Basyarun la kal basyari. Nabi itu manusia, tetapi tidak seperti manusia. Sebab Nabi SAW diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nasab keturunan, melalui fadail kelebihan, melalui qasais, keistimewaan Nabi. Allah berikan keistimewaan yang macam-macam kepada Nabi SAW yang tidak diberikan oleh Allah, bukan kepada manusia, bahkan kepada nabi-nabi yang lain. Walau annahum izzalamu anfusahum, dan kalaulah mereka ketika menzalimi diri mereka, ja'uka, mereka datang kepada engkau wahai Muhammad, fastaghfarullaha, lalu mereka beristighfar kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul juga beristighfar untuk mereka. Nabi SAW juga beristighfar kepada mereka. Disebut oleh ulama bagaimana seorang laki-laki datang ke maqam baginda Nabi SAW.
Utbi pernah menceritakan, satu masa dia kata, aku duduk di samping maqam baginda Nabi SAW. Lalu datang seorang badui. Seorang badui datang mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullah wa barakatuh. Bagi salam ke Nabi. Lalu kata Utbi, laki-laki ini berkata, badui ini kata, aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kata badui ini ketika dia pergi maqam Nabi, dia bagi salam kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku dengar Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kalaulah kamu menzalimi diri kamu, yakni dengan cara kamu melakukan dosa, kamu melakukan kesalahan, ja'uka, lalu mereka datang kepada engkau wahai Muhammad, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Nabi SAW memohon ampun untuk mereka, lawajadullaha tawwabar rahimah, nescaya dia akan mendapati Allah itu maha penerima taubat dan maha penyayang. Dia kata lagu tu. Lalu badui ini dia kata lagi, dan aku datang kepadamu ya Rasulullah pada hari ini, aku nak memohon keampunan daripada segala dosa-dosa aku, dan aku mengharapkan syafaatmu kepada Allah. Aku nak harap syafaat kepada Allah. Lalu badui ini dia membacakan satu syair. Di antara syairnya disebut, ya khaira man dufinat biqa'in a'zamuh fataba man tibihinna al-qa'u wal-akmu nafsil fida'a liqabrin anta sakinuhu fihi al-afahu wa fihi judi wal-karamu. Dia kata, wahai manusia, yang terbaik yang bersemadi jasadnya di dalam bumi, maka harumlah lembah dan bukit dengan keharumannya. Jiwaku jadi tebusan kubur yang engkau menjadi penghuninya. Di dalamnya ada peribadi suci pemurah lagi mulia. Ini kata-kata badui tu. Utbi kata, lepas badui tadi ni dia melantunkan syair itu di maqam Nabi, dia pun balik. Dia pun keluar daripada maqam Nabi. Kata Utbi, aku mengantuk. Aku tengok badui ni, dia masuk, dia bagi salam, dia baca ayat daripada surah, ayat apa nama yang kita bincangkan ni. Kata dia melantunkan syair, dia pun keluar. Al-Utbi kata, aku mengantuk. Mata aku mengantuk. Aku terlena. Lalu aku bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Nabi kata kepada aku, wahai Utbi, hampir jumpa dengan badui tadi, dan khabarkan berita gembira kepadanya bahawa Allah telah mengampuninya. Nabi mai kepada Utbi ini kata, wahai Utbi, hampir jumpa laki-laki badui tadi, hampir habaq kat dia khabar gembira bahawa Allah telah ampunkan dosa dia. Nabi mai kepada Utbi. Tuan-tuan, Nabi kalau dia mai dalam mimpi kita, Nabi kata, man ra'ani fil manam, siapa yang melihat aku dalam mimpinya, sama seperti mana dia melihat aku dalam jaganya. Jadi Utbi ini bila dia jaga, dia pergi habaq kepada badui itu. Imam Nawawi meletakkan kisah Utbi ini dalam kitabnya. Imam Nawawi cerita ni dalam kitab dia. Dan dia memuji apa yang dikatakan oleh badui ini. Dan Imam Nawawi menganjurkan kita supaya beramal dengan syair yang disebut oleh badui ini ketika mana menziarahi maqam Nabi SAW. Dan Imam Nawawi menambahkan lagi 2 bait syair. Tadi ni badui itu dia bagi 2 bait syair, tapi Imam Nawawi kata tambah lagi 2. Syair kata badui tadi, ya khaira man dufinat biqa'il a'zamuhu
فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. Imam Nawawi kata tambah lagi 2 bait. Apa dia? Anta syafi'ul ladzi turja syafa'atuhu 'ala sirati idza ma zalat al-qadam wa sahibaka fala ansahuma abada minni assalamu 'alaikum ma jara al-qalam. Sesungguhnya engkaulah pemberi syafaat yang diharapkan syafaatnya ketika tergelincir segala kaki melintasi titian sirat. Begitu juga 2 sahabatmu Abu Bakr dan juga Umar. Aku tidak akan lupa segala-galanya. Minni salamu alaikum bajaral qalamu. Daripadaku ucapan salam untuk kamu sebanyak tulisan qalam. Jadi Imam Nawawi meletakkan kisah ini dalam kitab dia Al-Idhaf fil Manasik, dan dia memuji tindakan yang dilakukan oleh Badui ini, dan dia menganjurkan supaya kita mengamalkan syair ini ketika mana kita menziarahi maqam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal ada asar yang mana kesan dia ada kesan. Berdasarkan kepada kisah Al-Utbi ini, Badui itu mendapat keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kepada ayat yang kita sebutkan. Dan ayat yang terakhir, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Dan sesiapa yang melakukan kejahatan ataupun menganiayai dirinya sendiri dengan melakukan maksiat, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, nescaya ia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan, ayat minta ampun ni tuan-tuan dianjurkan oleh Allah. Kalau kita baca kisah Nabi-Nabi daripada zaman Nabi Adam lagi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Doa Nabi Adam minta ampun. Doa Nabi Nuh, doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Musa, sampai kepada doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Minta ampun kepada Allah. Bila kita minta ampun kepada Allah, kita minta dalam keadaan bersungguh-sungguh. Liya'zimal mas'alah. Minta sungguh-sungguh. Dan Nabi larang kita minta lagu mana? Allahumma ghafirli in syi'ta. Ya Allah, ampun dosaku sekiranya Hang mau. Nak ampun, tak mampu sudah. Dah. Kena minta ampun sungguh-sungguh kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala boleh beri keampunan. Ya. Kita baca dalam hadis Nabi, orang yang bunuh 99 orang. Pitanya pula seorang rahib ahli ibadah, dia telah bunuh 99 orang, apakah dia boleh bertaubat kepada Allah? Rahib kata tak boleh, katok 100. Bunuh orang boleh? Tak boleh. Dosa. Besar ke? Besar dosa bunuh orang ni. Tapi ada peluang kepada dia untuk bertaubat kepada Allah, yang akhirnya dia boleh keampunan di sisi Allah, dan Allah memasukkan dia bersama dengan malaikat rahmat. Jadi kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa minta ampun kepada Allah ni tuan-tuan jangan tinggal. Tok Ji Saad Monggol dia sebut ada 2 doa yang kita jangan tinggal dalam doa-doa kita. Yang pertama, Rabbana zalamna anfusana. Doa ni jangan tinggal. Hang bacalah doa apa pun. Rabbana zalamna jangan tinggal. Yang kedua, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jangan tinggal. Bacalah doa apa, buat tahlil ke, doa khatam Quran ke. Doa-doa ni kita jangan tinggal. Besar. Dan doa ni tuan-tuan jangan panjang sangat. Panjang sehingga menyusahkan orang lain, sehingga membebankan. Diceritakan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal. Bagaimana doa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyusahkan. Ada cari tak jumpa ni tuan-tuan. Tu imam ingat.
Sat saja. Cari tak jumpa. Tak apalah, nanti saya ingat saya abang. Ada satu ayat Allah Ta'ala larang kita doa panjang-panjang. Ada seorang sahabat ni tuan-tuan, dia berdoa. Dia berdoa ni tuan-tuan, dia minta macam-macam. Dia minta nak masuk syurga. Okey, tak apa. Dia minta pula tuan-tuan, nak khazanah yang berada di dalam syurga yang berada sebelah kanan. Tu dia minta sampai tak tu. Nak kalau boleh khazanah yang berada dalam syurga sebelah kanan. Sehingga ianya dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta terlalu banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan merendah diri, dengan suara yang lembut. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Doa macam-macam. Boleh berdoa. Tapi jangan panjang sangat. Kita ambil doa-doa yang penting. Kita minta Allah terima sembahyang kita. Kita terima Allah Ta'ala terima amalan kita. Seperti doa yang dianjurkan oleh Nabi kepada sahabat. Ni dia baca panjang doa sampai makmum daripada angkat tangan macam tu turun atas kepala, lutut. Lah kali buah atas riba tuan-tuan. Dia tak haram, tak berhenti lagi. Jangan panjang sangat doa tu. Dilarang. Bahkan para sahabat menegur sahabat-sahabat yang lain ketika mana bacaan tersebut terlalu panjang. Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kita minta ampun kepada Allah. Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu gembira dengan 5 ayat yang disebutkan dalam hadis di atas, kerana ia menzahirkan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah bersedia memberi pengampunan kepada hamba-hambanya yang meminta keampunan dan bertaubat kepada Allah, walau sebesar mana, sebanyak mana dosa mereka itu sekalipun, dengan syarat mereka tidak mensyirikkan Allah. Rebutlah peluang ketika menziarahi maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ziarah Nabi ni tuan-tuan, ketika wafatnya Nabi sama seperti mana kita menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hayatnya. Untuk memohon keampunan kepada Allah dan bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mintalah pertolongan kepada baginda supaya mendoakan keampunan kepada Allah untuk kita. Dengan cara itu kita yakin Allah pasti memberi keampunan kepada kita, kerana dialah Tuhan yang maha menerima taubat lagi maha pengasih. Adapun dosa syirik, maka Allah tidak akan memberi keampunan jika taubat itu dimohon dalam kesyirikan. Taubat Tuhan tak terima juga kalau kita mohon dalam keadaan syirik. Kerana taubat si musyrik adalah sia-sia, ianya tidak akan dimakbulkan. Oleh itu orang yang murtad perlu kembali kepada Islam terlebih dahulu. Makna dia perlu mengucap 2 kalimah syahadah, barulah ia memohon keampunan kepada Allah dan taubatnya kepada Allah. Mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada hadis yang ke-15. Nabi SAW menangis ketika mendengar ayat ini. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Salah silap saya minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. تنهل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج